Kenapa pakar kewangan mengatakan barang kemas tidak sesuai dijadikan sebagai simpanan? Barang kemas sebenarnya dijadikan khas untuk wanita sebagai perhiasan. Barang kemas masih lagi menguntungkan, cuma bezanya cepat atau lambat untung sahaja. Emas 999.9 lebih sesuai untuk simpanan kerana spread value lebih rendah sekitar 6 hingga 9% berbanding emas 916 yang biasanya jauh lebih tinggi sekitar 25% sehingga 40%. Lebih tinggi spread value, lebih lambat anda dapat keuntungan dari simpanan emas. Dan mengapa emas perhiasan spread value lebih tinggi? Atas sebab tiada standard dalam kos upah dan mudah dimanipulasi. Saya berikan contoh gold bar 50 gram ini. Kos upah atau gold premium hanyalah RM40 sahaja. Cuba anda lihat resit pembelian emas 916 anda. Berapa kos upah yang anda bayar? Jadi, barang kemas yang anda miliki sekarang, anda tidak perlu jual untuk tukarkan kepada emas pelaburan. Cuma, untuk masa yang akan datang, jika anda ingin tukarkan simpanan wang tunai anda ke dalam bentuk emas 999.9 lebih baik berbanding emas perhiasan. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk video saya untuk 4 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.